Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ni aku nak cari barang-barang masak spring roll sebab besok aku ada makan-makan dengan orang Malaysia dekat Canada. Kita orang buat makan-makan sebelum puasa. Pre-Ramadan potluck. Pre-Ramadan potluck. Aku rasa kita kena pergi Dundas, tempat-tempat Chinese store ataupun aku mau main cakap je kau Dundas. Tak tahulah area sana lah. Yes. Chinese, Vietnam. Kita beli barang kat situ. Let's go. Kita on the way ke Chinatown. Kat situ Chinatown. Hari ni okey lah. Tak sejuk sangat. Aku rasa macam badan aku dah adapt. Kau tahu tak? Macam kalau -4 tu apa semua aku boleh bear. Aku boleh tak pakai ni, kau faham tak? Aku tak tahu kalau aku balik Malaysia macam mana. Mungkin aku akan kepanasan. Aku tak boleh bayangkan lah. Kena duduk sini lah ni lah. Ni rumah aku hari tu. Yang aku duduk tu, ingat tak sebelum aku pindah? Ni lah Chinatown. Rumah aku hari tu memang dekat dengan Chinatown. Best lah duduk sini. Dekat kau, aku jalan kaki daripada rumah aku yang dekat blok 3 km. Tapi tak rasa lah, tak berpeluh, tak apa. Best. Yang aku suka bersenam tanpa berpeluh. Sebelum tu aku nak bawa korang pergi makan dulu. Kita makan kedai Cina halal. Kedai ni memang sedap gila, aku suka. Kau ramai student Malaysia datang sini juga. Magical Taste of China. Kau tengok ni. Let's go makan. Favorite dia. Jom kita makan. Cendawan tu juga. Makan ludah kalau ada. Ini Vietnamese supermarket. Let's go. Dia ada cute-cute. Supermarket lah. Untuk kita punya ni. Ini untuk sos dia. Hoisin sauce. Besar ya. Aku nak cari peanut butter. Peanut butter. Tak ada babi kan. Tengoklah ada durian. Berapa ni? Oh, murah. Tapi frozen. Ni kita nak buat roasted peanut. Ni okey lah kot. Ada daun limau purut. Ada batang keladi. Ada benda. Mana lettuce? Let's go balik. Tapi aku macam nak grab matcha. Next station, Osgood Station. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Ini keesokan harinya. Jom kita buat spring roll. Sekejap lagi dalam pukul macam ada jam. Sekejap lagi dalam pukul 4.30 kot kita gerak. First thing first, kita kena rendam benda ni. Ada orang rebus, ada orang rendam. Kau masukkan je lah. Aku beli yang beku.
Dia ada je yang dah siap rebus tu. Tapi aku macam tak apalah, carilah yang kupaskan. At least macam ada aktiviti, macam aku buat sesuatu kan gitu. Nak kena buang tahi dia lah. Mana tahi dia? Tahi dia kat sini. Bukan tahi dia kat belakang ke? Kenapa tahi dia kat depan? Oh, dia depan belakang. Okay. Faham? So, benda ni korang boleh buang lah. Tapi, kulit dia aku tak akan buang. Sebab kulit dia aku nak buat stock. Seafood stock. Boleh, lepas tu kulit dia tu kalau kau bakar, blend, kita boleh buat bisque. Tahu tak bisque? B-I-S-Q-U-E. Itu cicah dengan garlic bread. Sedap gila. Aku dah jadi macam orang tua, tak nak buang semua benda, nak simpan kan. Dulu aku ejek mak aku macam tu. Kenapa? Buang je lah. Bukan nak makan pun. Sekarang kau tengok aku. Tapi kita dekat kitchen memang tak akan buang. Memang kita akan manfaatkan. Contoh kan macam kau potong. Dulu aku ada diploma culinary. Sekarang aku ambil certificate. Still the same. Kita orang praktikkan benda yang sama. Tapi in Canada, diorang extremely. Masa dekat Malaysia, kalau kau terbuang, it's okay. You know? Tak, kalau kau buang kat sini, kau kena tolak markah weh. Tak boleh sebab diorang memang orang putih kan, diorang memang nak semua benda nak sustainable katanya. Dia tak nak waste. Dia tak nak ada pembaziran, ada macam buang-buang, tak nak. Aku cakap, bagusnya. Kat Malaysia pun patut buat macam tu. Kau masih buang sampah ni, kau tunggu ni Ramadan ni kan. Lagi banyak sampah orang buang. Setiap kali Ramadan, mesti banyak waste. Bertonton. Betul. Kat sini, aku cakap kau, dia tak nak ada pembaziran. Macam contoh kan, kau dah potong-potong kan kulit bawang ke apa ke, dia akan suruh kumpul dalam satu tray untuk buat projek yang lain. Ada yang dibuat baja, ada yang dia buat stok, lebihan-lebihan tu, ada yang dia jual. Benda ni patut benda ni patut implement dekat Malaysia. So that tak adalah pembaziran, pembuangan apa semua. Sama juga dengan hotel ataupun restoran 5 bintang. Benda-benda macam ni kan, diorang boleh buat goreng, dia bakar, lepas tu jadi crispy, lepas tu jadi garnish. Dia bakar, lepas tu dia blend, lepas tu dia buat garnish. Sedap, rasa dia umami-umami gitu. Dapat Michelin star, padahal kau makan sisa-sisa. Bukan kau makan the actual udang gitu. Belajar something new macam, there's no pembaziran. Lagi-lagi aku hidup seorang kat negara orang kan. Memang aku tak boleh nak membazir lah. Everything aku akan make used to it. Like macam, even though aku tak suka benda tu, aku akan like macam, okay, apa benda yang aku boleh buat, ubah dia sampai aku suka. Kau faham tak? Contohlah aku beli orange juice, aku tak suka orange juice dia. Daripada aku minum orange juice tu, aku buat jam ke, aku akan buat aku akan buat sauce ke, orange sauce ke, something like that. So that tiada pembaziran. Sebab Tuhan tu ciptakan semua benda ni kat atas muka bumi ni, mesti ada kegunaan dia. Macam kat Malaysia, pokok kelapa tu, daripada pucuk sampailah ke akar ada kegunaan dia kan. Daripada daun-daun kita boleh buat penyapu lidi, boleh buat cucuk sate, boleh buat itu, boleh buat ini. Ingat bulan Ramadan ni jangan ada pembaziran dan jangan buang. Lepas tu beli apa yang kau nak makan je. Kau jangan nak tengok itu nak beli, tengok ini tak beli, lepas tu terbahai, terbengkalai kat depan meja tu. Tak elok untuk ekosistem. Lepas tu kau buang kan.
Pula tu dapat meniaga yang hari ni masak, hari ni baru belajar masak, besok laki puji. Lusa dah terus masuk bazar Ramadan. Lepas tu bila masuk Ramadan, bila masuk bazar Ramadan, hauk lauk kau. Orang meniaga kau nak meniaga. Matilah nak. Lepas tu buang. Dia aku faham je. Kau bila pergi bazar Ramadan tu kau macam rambang mata semua benda kau nak beli kan. Biasa, benda tu biasa. Bila kau lapar, kau akan nampak depan mata kau nak ambil semua. Sedap ke tak sedap kau nak beli juga. Walaupun kau tak tahu rasa dia macam mana, sedap ke tak sedap kau nak beli juga. Sebab apa? Sebab kau lapar. Nafsu kau membuat-buat. Itu biasa. Bak kata orang putih, if you want to go buy groceries, make sure you're not an empty stomach. Gitu dia cakap. You're gonna grab a wrong thing. Faham? Maksud dia, kalau kau pergi pasar, perut lapar, perut kosong, kau akan ambil benda yang salah. Memang. Sebab apa? Kau desperate, kau lapar. Macam tu juga hidup. Macam tu juga percintaan. Bila kita desperate nak bercinta, kita akan mungkin bercinta dengan orang yang salah. Desperate nak kahwin, nak bercinta, tak kisahlah apa-apa, kita akan bercinta dengan orang yang salah. Tu yang ujung-ujung bercerai. Kan kau tengok orang sekeliling kau kahwin, kau pun nak kahwin. Jangan. Nanti kau end up dengan orang yang salah. Itu yang bahaya tu, itu yang kita tak nak. And that's happen in our society. Kan? Orang duk tanya bila nak kahwin apa semua tu. Kau pressure orang tu. Ujung-ujung cerai. Ujung-ujung mahkamah. Itu je lah. Betul aku cakap kau. That's life. Jadi kesimpulannya, kalau nak pergi pasar, isi perut dulu. Lepas tu kau pergi pasar, barulah kau boleh buat keputusan yang betul. Barulah kau boleh pilih bahan-bahan yang betul, ingredient yang betul, lauk yang betul. Betul tak? Jadi apa yang aku cuba untuk sampaikan adalah, sebelum kau sibuk mencari cinta, cintailah diri kau dulu. Sebab kalau bukan kau, siapa lagi? Kan? Make sure kau dah betul-betul sayang diri kau. Kan? Barulah cinta tu datang. Barulah orang yang betul tu datang. Aku ni duk membebel-bebel. Ni kita simpan. Sebab kita nak buat stok. Aku ni duk membebel-bebel. Aku punya majlis ni pukul 5 ni. Sekarang dah nak masuk pukul 4. Satu apa pun aku tak buat lagi. Tak apa. Sebab apa? Sebab kita fashionably late. Aduh. So air ni aku dah letak garam sikit. 1 cubik. Kita celur dia. Ni lepas tu nanti kau angkat, kau letak dalam air sejuk. Yang aku tak tahulah, macam suun. Tapi benda ni aku letak atas api kejap. Sebab dia tak kembang-kembang. Aku nak gulung dah ni. Yang lagi satu aku nak buat banyak spring roll. Sebab aku akan letak 3 tau dalam tu. So kita akan belah 2. Yang kat tengah tu kita akan belah dia. Bismillah. Yes. So beginilah rupanya. Nampak tak? Sekarang kita roasted kita sangai kita punya kacang. Ya, sebab ni aku nak buat garnish atas sos kita. Jangan letak minyak Alah. Tiba nak jadi orang tua.
Pakai mic sekarang. Tapi korang dengar lah kan. Okay, nampak tak minyak dia keluar sendiri. Dia dah berkilat-kilat tu. Itu aku cakap sangai jangan pakai ni minyak. Cantik kejadian dia. Burunglah kapur ala suntul ya depan doi yari geran murasa damai ari undir hari usana. Untuk barang-barang sos korang perlukan ni. Kita macam ni. Okay, so kat dalam ni aku dah letak cuka ni. Lepas tu aku letak apa ni? Bawang putih yang aku dah grated. Lepas tu ni peanut butter. Peanut butter jam yang kau selalu sapu dekat jam yang selalu kau sapu dekat roti tu, kau boleh je pakai tu. Lepas tu pakai Hong-Sing sauce ni, Hong-Sing sauce. Ni. Tak sampai 80 ml. Separuh je. Lepas tu chili sauce ni. Setengah daripada 60 ni. Lepas tu kau combinekan semua. Nanti aku tunjuk kau hasil dia. Inilah rupanya ya. Sedap. Trust me, sedap gila. Kau tahu tak aku punya struggle nak apa? Nak gulung Allah ni. Ya Allah, hai. Aku dah lambat tau sebenarnya. Sepatutnya aku dah ada kat sana pukul 5 majlisnya. Alah, majlis katam. Oh, can you see by the way? Ada. Pesal susah sangat ni. Aku stres. Sepatutnya jadi senang. Aku dah lama ni, tolonglah. Apa yang susah sangat ni? Tahulah popi aku. Dah rupa apa dah ni. Okey lah ni kan. Aku harap saya ada orang hargai. Boleh lah ni. Tak adalah buruk now. Tapi buruk sebenarnya. Tak apalah ni untuk aku. Dah kalau dah 3 dah untuk aku. Macam mana? Habis tu dia orang nak makan apa? Stres akulah. Aku memang tak boleh buat kerja leceh-leceh ni. Kalau sediakan benda-benda tu, insyaAllah boleh. Dapur aku dah macam catering aku cakap kau. Ni aku letak Thai basil ni, sedap weh. Dia macam menaikkan aroma dan selera. Korang kena try. Tapi aku memang suka Thai basil. Kalau dalam bahasa Melayu, buat daun apa kan? Daun salam. Aku harap sangat diorang appreciate aku punya. Air tangan ni merambat maaf cakap. Air tangan aku. Malulah aku nak bawa benda macam ni. Lain kali aku masak je lah. Terbalik aku pula. Okay, I bawa Vietnam Spring Roll. Kau pula orang Vietnam. Engkau orang Vietnam, kan? Kau tahulah spring roll tu apa, kan? Kau tahulah cara nak buatnya. Tak apalah, tebalkan muka je lah. Diorang patut bersyukur tau, dia rasa air tangan aku. Air tangan paling mahal kat Malaysia ni. Selepas Chef Wan. Aduh. Chef Wan dah turun tata tau. Aku ambil tata dia. Maaf cakap. Awak pula. Barulah tersusun rapi. Aku kalau dah excellent. Don't you dare. Dia 5 sekarang. Sekarang dah 5.5. Aku bawa Melayu tu ke Canada. Aku harap sangat dia orang belum sampai lagi. Kalau dia orang dah sampai, memang aku kena buat entrance lah kan. Memang lambat sikit lah cerita dia. Aku belum siap lagi ni. Sekejap lagi nak kena bersiap ni. Aku cakap kau ni tak main-main. Aku belum siap. Allahu Akbar.
Aku stres lah, ya Allah. Tolonglah pemudahkan urusan aku. Apa yang rumit sangat? Apalah yang rumit sangat hidup aku ni? Ya Allah. Lala buang. Aku harap sangat akak-akak Canada tu tengoklah video ni. Yang saya betul-betul mencuba kak. Nak nangis, tak ada siapa pujuk seorang-seorang ni. Nak minta tolong pun tak ada siapa. Tolong aku ni. Alamak. Aku dah macam orang tua ni. Anak tak balik. Alah, anak. Mana kau ni tak balik-balik ni nak. Macam tu nak. Kelas ERT memang aku fail lah kelas ERT. Sebab aku tak ambil. Tiba aku nak kena ambil ERT. Tapi kalau aku ambil ERT, kalah perempuan-perempuan dalam kelas ERT tu. Sebab tu cikgu tak bagi aku masuk ERT. Pula. Aku stres lah gulung puki ni. Jangan maki. Jangan maki. Menyesalnya aku start lambat kalau aku tahu aku tak pandai buat. Sebab aku pernah buat and jadi. Jadi aku confident macam lambat sikit tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Habis tu dapur lagi tak kemas ni, ya Allah. Abang, tolonglah. Kan biasa kan kalau ada macam tu. Yang, tolonglah. Yang, tolonglah I buat kerja ni. Tolong mandikan anak lah, Yang. Jangan asyik nak main handphone je, Yang. I pun mau balik kerja juga. Mandikan anak. Kau kakak kau dah maghrib-maghrib macam ni. Baru nak balik ni kenapa ni? Di mana ni? Kau besok memang kau tak dapat keluar Memang aku tak kasi kau keluar besok. Berpeluh-peluh balik ni. Tiba dah jadi emak ni. Baru nak mandi. Berebut bilik air. Tadi tak ada siapa masuk, tak nak pula mandi. Dia kisahnya mak-mak yang nak pergi apa? Nak pergi event kawan-kawan dia ni. Nak kena tinggal anak apa semua kan. Tapi family tak bagi kerjasama. Memang mengamuk lah Syi. Bang, tolong hantar lauk kat mak bang. Hantar lauk kat mak. Mak seorang-seorang tu bang. Sebab kisahnya mak mentua aku duduk depan rumah. Jadi dia macam, bang, hantar lauk bang kat mak. Ni orang masak lebih ni. Gitu. This one comel. Comel lah teh. Aku tak pernah lambat tau dalam hidup aku. Aku lambat solat je. Lambat pertemuan antara manusia. Tidak. Ni bukan dosa yang dibanggakan Aku tak bangga. Dosa tak dosa. Aku cerita je. Ni adalah 1, 2, 3, 8 keping. Aku rasa kalau diorang tunggu aku 1 jam untuk 8 keping ni memang tak berbaloi. Okay, sekarang adalah masanya untuk aku balut dia pakai plastik ni. Sebab kalau tak dia bercantung. Lawa juga sebenarnya. Aku boleh buka catering ni. Boleh sangat lah. Lulus. Pejabat kesihatan tengok bersih. Kan? Memang kebersihan restoran aku tu dapat A. Tapi itulah. Gila. Dapat A kat pejabat kesihatan. Bersih. Typhoid semua ada. Tapi dapat D dekat psychiatrist. Sebab gila. Okay, aku dah siap. Jomlah kita gerak. Ya Allah. Aku pakai biasa-biasa je Sebab memang dah lambat. Memang tak boleh buat bincang dah. Memang tak boleh gurau dah ni. Gerak. By the way, aku tadi bukan main lagi cakap jangan membazir. Stop buang benda yang boleh makan. Lala kau tahu aku buang apa? Rice paper yang banyak-banyak tu. Itulah orang cakap. Cakap tak serupa bikin. Diamlah kau. Lah, marah. Apa ni? Menggelupas pula kulit aku. Sekarang aku tengah tunggu aku punya Uber.
Weh, teruk weh aku sidai orang weh. Tapi tak apalah, dia orang boleh enjoy dulu. Aku datang lambat sikit. Tapi first impression dah hauk lah. Aku tak tahu mata aku kabur-kabur weh. Sebab pagi tadi aku mandi kolam tau. Sekarang mata aku kabur-kabur. Yang penting sejuk lah. Sekarang ni aku tengah duduk sini. Aku tak tahu nak goreng apa. Lepas tu aku cakap ada meeting tadi. Nah. Muhammad Ahmad. Sorry. Entah apa? Cantik. Ini area apa? Chinatown. Chinatown ni tadi Dundas Belakang dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh. Oh my god, sorry lambat. Sebab menggulung tadi. Ni semua Malaysian food ni. Ni apa ni? Ini ayam masak lemak. Oh. Oh ya, tak nampak ayam masak lemak. Ni tadi menggulung macam-macam bentuk ada. Macam-macam bentuk ada. Ni apa ni? Makan. You wanna be in my vlog? So right now we makan. Lepas tu? So basically pergi maple syrup tu makan all you can eat pancakes. And after that you buat macam maple syrup tu, tak maple syrup yang dia tuang kat ais kan. And then after snow tu masa dia tolong kan. Macam tu lah. So after that tomorrow kita nak pergi Blue Mountain. Macam biasa nak join? Nak join? Dapat apa? Kita dapat kongsi pacuy. Kongsi Dapat berkat. Oh dah berkat. Allah. Orang Johor panggil berkat. Push this one right. Look uncle. Ayo, look there, camera. Sama puasa. Okay. Should I do a video? Yeah. Selamat berpuasa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selamat berpuasa. You record tak? Did you record? Yay. Thank you. Thank you so Am I recording now? Oh yes, you're still Okay, recording. But it's so okay. I didn't record it. You guys did it again. One more time. Oh no, you didn't record it. Selamat berpuasa. Tapi jangan kecil hati. Ayo. You know where we're going. Thank you Tati. No problem. Thank you for coming. Thank you for having me. Let's go back. Kita on the way balik. Driver kita. Today is a nice day guys. Thank you so much. Okay lah, dapat jumpa Malaysian kan. Ya. Besok kita nak berjalan lagi? Kan? Let's go. Bangkit tu, pukul 5. So yeah, we're going back. Kita dah sampai rumah. Balik rumah nak kena cuci pinggan pula. Aku nak pingsan. By the way guys, thank you so much. Thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe and share. Bye.